Boleh ke simpan emas ni serendah RM100? Ramai orang ingat nak simpan emas ni kena ada modal yang besar dulu. Padahal dengan RM100 pun dah boleh mula buat simpanan dalam bentuk emas. Di Public Gold kita ada satu platform yang dinamakan sebagai akaun emas G Public Gold. Dengan akaun emas G Public Gold ni lah kita boleh beli emas ni bila-bila masa saja serendah RM100 je. Dan kita boleh tengok sini pertambahan grade masa kita simpan RM100 setiap bulan. Kalau tambah grade emas kita boleh top up saja emas kita ni bila-bila masa saja yang kita nak. Dan ianya bukan satu komitmen wajib bulanan. Bila dah cukup grade masa kita simpan, kita boleh fizikalkan saja emas kita dalam bentuk gold bar, boleh dalam bentuk dinar pun boleh. Jadi kalau rasa nak mula tapi takut tak mampu, tenang je, dengan RM100 pun dah boleh mula buat simpanan dalam bentuk emas. Yang penting kita mula dulu buat simpanan dalam bentuk emas. Bila mana tuan-puan nampak grade emas tuan-puan bertambah sebab daripada tuan-puan konsisten simpan emas ni setiap bulan RM100 je, lambat laun tuan-puan sendiri akan tambah lebih banyak, contohnya 300, 500 kepada bentuk emas. Sebab tu pentingnya tuan-puan kena mula dulu buat simpanan dalam bentuk emas. Jadi untuk tuan-puan nak mula buat simpanan dalam bentuk emas ni serendah RM100 yang pertama, tuan-puan boleh saja klik link di bio saya untuk saya bantu. So, nak satu, cek komen, jangan lupa follow.